Okay, kita casting haruan lagi. Ini aku saja je ni sekejap je. Turun. Lebih kurang setengah jam tak apa aku. Aku turun pun sebab aku nak test root baru ni. Ni aku nak test root baru. Root UL kan? Tapi dia punya solid tu lain macam. Macam keras sikit lah, macam light lah. Kalau ikutkan sini 26 lah. Dia tulis 26 AB. Kalau korang nak tahu ni root yang boleh kata top jugalah daripada Okuma 6XS. Harga dia tengah-tengah ni. Tak mahal sangat, tak murah sangat. Okay, kita try layan sini ya. Tengok. Harga ni ya. Dari segi balengan sedap ni. Balengan memang A kan. Lagi jom pagi. Ni aku tak tahu spek root apa. Dia punya ring berapa besar. Tapi kategori UL lagi. Apa? Bola. Fuh. Allahu Akbar. Besar geng. Nampak tak? Fuh. Allah. Aku kejut. Oh, putus tu kan? Aduh geng. Sambar tak kena geng. Putus tu aku punya SP. Uish, boleh tahan saya. Uish, tak tahu nampak tak dalam kamera ni. Depan ni je. Depan ni je kan dia ambil. Uish, sayangnya. Terkejut aku. Oh, getah. Gigi. Getah ni meh, getah ni. Wah, je meh, tidak seterak dah ni meh. Dia sambar lambat sangat. Aku nak akak tu. Depan ni ambil ni. Oh, tak kena. Tak kena. Tak kena. Oh, ikan tak ni. Ikan sama. Main bawah ke sama tak ni. Tok ni, sakut kayu ni meh. Aku akak ni ke. Dah tu.
Lari dong. Okey kena geng. Allahu akbar. Lari dong. Okey kena geng. Okay, kan, itu saja video tu kali ni kan. Dah. Tak ada rezeki kan. 3 kali sambar kan. Yang mula-mula sambar kan, putus kan. SP putus terus. Kali kedua tak kena. Kali ketiga drag pula. Tak cukup ketak. Hei pisang-pisang. Dah. Jangan lupa like, subscribe. Bye. Assalamualaikum.